kolesterol saya memang tinggi, 8.3. Lepas tu dalam masa sebulan lah dia turun kepada 5.3. Dah hampir saya cuba, tapi sebelum tu saya pergi cek darah dulu. Saya cek darah dulu, saya tengok macam mana keadaan hati saya sebab saya nak makan tu kan. Saya tengok keadaan hati saya semua okey, tapi kolesterol saya memang tinggi. Memang menakutkan. Saya tengok 8.3. Saya kata ya Allah tingginya. Patutlah rasa macam badan dia letih je macam tu kan. Lepas tu saya cuba dalam seminggu tu dia turun. Saya kata seronoknya. Lepas tu dalam masa sebulan lah dia turun kepada 5.3. Dah hampir 1 lagi mata untuk yang apa ni normal kan. Tapi kalau makan dia tu healing crisis dia mula-mula tu memang mengantuk sangat-sangat, tak tahan-tahan mata. Lepas makan tu memang tak tertidur. Kadang-kadang siang dalam kereta pun dia boleh tertidur. Memang healing crisis dia. Satu lagi berpeluh dia yang amat banyak. Sampai kita jadi takut tau. Menitik-nitik memang itu mula-mula tu saya rasa takut juga. Tapi cuba tengok kita punya result bagus tu. Saya kata alhamdulillah. Tapi saya ambil 1 saja kapsul malam. So saya nak cuba ambil lagi untuk 2 kapsul lah untuk memperbaiki saya punya, naikkan saya punya HDL dengan turunkan saya punya LDL. Itu testimoni saya. Tunggu apa lagi? Sila komen untuk maklumat lebih lanjut. Sila like dan share dan juga follow saya.